Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sobat Jasa, bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza berada di mana? Zaza berada di sini, iaitu A Wahab Bacik Tailor Shop. Okey, jom ikut Zaza untuk menemani suami membuat pakaian, iaitu blazer dan shootnya di sini. Okey, di mana? Di Taiping, Perak. Okey, dekat sini bermacam-macam. Ada. Okey. Selain boleh buat coat, mereka juga coat ataupun blazer, mereka juga boleh menjahit batik. Okey, Assalamualaikum Cik. Cik dah buka apa tu? Butik ni, tailor ni daripada bila? Oh, saya buka dari mewarisi perniagaan ayah saya. Oh. Dah hampir perniagaan ni dah hampir 40 tahun dah. So saya generasi yang ketiga. Oh. Maknanya memang buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Kami buka bermula pukul 9 sehingga 6.30 petang. Oh, hari apa tutup? Hari Ahad. Hari Ahad tutup. Oh. Setiap hari Ahad kami akan tutup lah. Harga apa berbatutan lah? InsyaAllah harga kita boleh runding. Lepas tu boleh ikutlah apa fashion yang kita nak lah. InsyaAllah kami akan usahakan buat ikut kehendak customer lah. Boleh bincang lah, kita akan cuba buat lah. Yang terbaik. Yang terbaik, insyaAllah. Okay. Ni siapa ya dekat situ? Itu ayah saya. Itu ayah ya. Ayah saya. Okay. Memang asal daripada Taiping, Perak? Ya, betul. Saya memang asal orang Taiping lah. Okey. Kita memang orang Taiping lah. Okey, sahabat lama jumpa ni. Okey. Okey, terima kasih. Ya, sama. Okey. Dia ada baju corporate, macam-macam baju corporate. Apa tu blazer-blazer. Okeylah. Kami nak melihat. Ada macam-macam lagi. Ada duduk. Okey, duduk. Okey. Okeylah. Jumpa di video seterusnya. Sementara menunggu husband berbincang dengan perangkat fashion tersebut, apa baju yang nak dilakukannya, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen. YouTube kami dah 1.47k. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip ataupun terus menonton. Jangan skip ataupun langkau. Maksud saya. Dan terus menonton. Okey, telah jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tata, salam.